Pagi guys, pagi ni aku masak mie dengan kalio. Kita buat sarapan mie goreng hari ni. Sambil tu aku ajar dah macam mana nak masak mie. Supaya senang, nanti dah pandai masak sendiri. Gaul dulu, biar dulu air dia belum mendidih. Biar dulu, nanti dia akan mendidih. Lepas tu nanti baru masukkan dia punya rempah tu, bumbu. Jadi kita pagi ni kita masak mie goreng sahaja. Ini baru satu, dia masak untuk diri dia sendiri. Clary, rambut pun masih mengerbang lagi. Sekejap je kita masak ni. Ini kan, jadi memang panas. Liurnya, cilimon, enggak panas. Belum. Nah, yang ini biar bapak angkat lah. Oke, cukup. Panas kan? Yang ini juga. Masak yang kedua lagi guys. Seorang satu kan. Ilmu memasak yang pertama adalah masak mie. Nak buat Egg pula dah. Nanti dulu. Nanti bapak goreng egg kan. Ada request nak telur goreng pula dah. Tunggu je ah. Lerina, gaul sendiri, bawa sana. Coba toh, hangat. Ya. Siap guys, package telur goreng. Telur goyang. Tengok tu. Nah, Leo. Itu jangan kacau. Besar. Pecah pula. Clearing. Sedap telurnya. Aku datang meletup-letup.
Nah, siap dah guys, 3 mie. Oke guys, begitulah cara ada paling cepat kita nak buat sarapan mie goreng itu tadi. Sebab itulah apa stok yang kena sentiasa ada. Kena ada mie. Sebab bukan selalulah kita nak makan, tapi sebagai sarapan pagi di waktu-waktu terdesak kita akan bolehlah masak mie. Tapi tak boleh diamalkan lah. Oke guys, aku pula nak masak. Akunya lain sikit. Oke guys, style aku pula mie goreng ni aku buat ada sup. Itu dia. Tu aku dah gunakan apa? Pan goreng telur tadi. Jadi mie goreng ni aku akan jadikan sup. Kita jangan lupa bagi sayur guys. Telur di atas. Wah. Oke guys, siap dah mie aku. Mie goreng sup. Lain daripada yang lain. Dia kita kena ada bagi telur sedikit. Oke guys, settle aku punya sarapan hari ini, tapi aku belum makan. Kita jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe biar jadi channel. Salam sayang buat semua. Bye bye.